Aram. Jatuh kaya! Macam mana dah? Lu dah ready ke? 5 tahun lepas lagi kau dah ready. Tak, Cik. Kan Papa dah cakap tak ready. Kau ingat kilang bapak kau punya? Minta maaf, Cik Tani. Kalau nak cakap nanti, cakap lah elok-elok. Tolong tunjukkan. Hai. Takkan lah benda kecil pun kau tak boleh handle. Kau ingat kilang ni bapak kau punya? Saya sebagai pemimpin anda, saya akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kerana di mana ada kemauan, di situ ada highway. Sorry, nervous. Yes! Abang. Cepat! Tunggu anak kaya! Betul ni. Okey. Wow, bagus! Ini bukanlah peranak. Rino nak ya. Papa. Ambillah.